Kalau nampak offer macam ni, chances bukan bisnes, tapi scam level kayanga. Kau labur RM5,000, dia kata ada emas kat warehouse Dubai, tapi alamat warehouse pun tak jumpa kat Google Maps. Dia janji RM10 jadi RM100 dalam sejam. Ending dia, semua masuk merah, tapi dia je yang beli kereta baru. Beli starter kit RM999, tapi balang tu beli kat Shopee pun RM25 je. Lepas tu hilang. Dia kata barang dari UK, tapi parcel datang dari alamat belakang Pasar Malam. Bila return, kena block. Dia janji you akan jadi next Elon Musk, tapi lepas seminar, cuma dapat gambar grup dengan watermark je. Nak elak kena scam, mula dengan kira betul-betul. Jangan percaya return tinggi, tapi akaun tak pernah audit. HSBC bukan scam, bukan skim. Kita kira,